Pemilik premis atau rumah berdepan tindakan jika sewakan kepada sindiket dadah JSJN. Ini baru saja 19 Mari kita lihat apa yang diberitahu di sini. Pemilik bangunan atau kediaman yang menyewakan premis mereka kepada sindiket dadah boleh kenakan tindakan bawah seksyen ni Seksyen 31 Akta Dadah Berbahaya ADB 1952 sekiranya didapati bersubahat. Kata kunci didapati bersubahat. Okey. Jadi macam mana kira bersubahat di sini? Kita tengok lagi artikel. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman Tuan Hussein Omar Khan berkata kesalahan tersebut boleh membawa hukuman penjara, denda atau kedua-duanya sekali. Okey, bawah akta ni lah. Sindiket dadah jadikan premis kilang, kediaman dan pejabat sebagai lokasi untuk proses bahan terlarang. Okey. Banyak premis disewa dengan kadar bayaran melalui akaun pengendali lapis kedua ejen hartanah. Apa maksudnya di sini? Akaun pengendali lapis kedua ejen hartanah. Maksudnya di sini, apabila sindiket tersebut sewa dengan anda sebagai tuan rumah, mereka bayar sewa bukan kepada anda. Mereka bayar sewa kepada ejen hartanah. Okey, akaun pengendali lapis kedua. Maksudnya ejen hartanah tersebut yang ambil dan uruskan rumah anda. Okey, anda tiap-tiap bulan tengok, okey, dah untung. Itu saja. Okey. Jadi di sini kan memang ada ramai sekarang yang guna ejen hartanah, khidmat ejen hartanah untuk uruskan rumah mereka atau hartanah mereka. Jadi inilah salah satu cara sindiket boleh masuklah. Okey. Seperti dalam laporan asal utusan Malaysia. Ya betul, artikel ni asalnya keluar di utusan Malaysia. Pemilik premis tidak terkecuali daripada tindakan undang-undang sekiranya mengetahui mereka digunakan untuk aktiviti jenayah dan tidak mengambil langkah sewajarnya. Di sini, apa maksudnya di sini? Kalau anda tahu tempat tu penyewa anda buat sewa untuk proses dadah dan anda tak ambil tindakan. Maksudnya apa? Anda tak ambil tindakan, anda tak laporkan pada polis, anda dikira sebagai bersubahat. Anda boleh dikenakan tindakan. Termasuk penyewa sekali dengan anda sekali boleh dikenakan tindakan. Seksyen 31 ADB 1952 menentukan hukuman berat kepada mana-mana pihak yang bersubahat. Anda dikira bersubahatnya melibatkan perbuatan mengedar dan memiliki dadah serta liabiliti jenayah terhadap individu yang terbabit. Seperti yang saya terangkan tadi, kalau anda tahu tempat tu tempat anda digunakan untuk proses dadah tapi anda tak laporkan, anda dikira bersubahat. Okey? Tambah beliau, pihak polis beri amaran kepada pemilik premis agar lebih berwaspada dan memastikan tujuan sebenar penyewaan bagi mengelakkan disalahgunakan. Okey, ini lebih berwaspada ni anda sebagai tuan rumah, tak kira lah ini hartanah, kedai ke, kilang ke, rumah kediaman ke, anda mesti tanya, mesti berwaspada. Maksudnya kalau nak sewa kilang atau sewa kedai, tanyalah bisnes apa, sewa office pun bisnes apa, check, buat semakan latar belakang. Rumah kediaman, buat semakan latar belakang, kerja mana, kerja apa, kerja kat mana. Okey. Ada yang kalau buat bisnes, ada beri SSM ke tak, itu semua anda kena tanyalah sebagai tuan rumah. Okey. 19 Makmah Dadah Bahaya Jaya ditumpaskan oleh JSJN Bukit Aman. Okey, beroperasi di Kuala Lumpur, Selangor, 2 lagi Pulau Pinang. Sindiket menggunakan kediaman, pejabat dan kilang mengkaburi pihak berkuasa dengan pelbagai aktiviti perniagaan sah. Terdapat premis yang beroperasi dengan bahan kimia, bunyi mesin dan penggunaan elektrik yang tinggi untuk mengelirukan pihak berkuasa. Kononnya menjalankan perniagaan mencuci kenderaan, kedai elektrik atau pusat pengeluaran dan pengedaran makanan. Okey. Semua elemen penting untuk proses dadah sintetik lengkap selain lokasi strategik berhampiran rangkaian jalan utama. Apabila dah proses, senang kan kalau dekat dengan jalan utama, terutamanya kalau kedai anda adalah strategik dekat dengan jalan utama. Senang, dah proses, terus hantar produk siap. Terus dealer semua dah boleh buat kerja.
Orang ramai khususnya pemilik premis dinasihatkan agar melakukan tapisan penyewa secara menyeluruh dan segera melaporkan aktiviti mencurigakan kepada pihak berkuasa untuk membantu membantah sindiket jenayah dadah yang semakin licik. Okey? Jadi ingat di sini ya, kalau anda rasa aktiviti tersebut mencurigakan, segeralah lapor kepada pihak berkuasa. Jangan lengah-lengah lagi. Okey? Kalau tidak, anda boleh dikira sebagai bersubahat. Ada soalan yang kerap ditanya. Macam mana saya tahu? Saya dah buat saringan, semua saya dah cek. Tapi penyewa ni masih dapat tipu saya dan buat dadah di premis saya. Apa? Takkan saya pun kena hukum? Tak. Tak adil lah. Ini yang ramai tanya. Dan banyak kali saya juga tekankan perkataan ni ya dalam video ni, bersubahat. Okey? Kalau polis dapati anda bersubahat, anda boleh disabitkan kesalahan bawa akta tersebut. Jadi kita sebagai tuan rumah, anda sebagai tuan rumah, apa yang anda boleh buat adalah kerja anda. Apabila penyiasatan dilakukan, anda boleh beri dokumen yang diberikan kepada anda. Okey? Dokumen yang ejen hartanah anda berikan kepada anda. Seperti kalau penyewa individu seperti IC, pasport, okey? Kalau bisnes, anda boleh bagi SSM, anda boleh nampak dalam tu ada IC pengarah kan? Pengarah yang sign ada IC, ada pasport, dokumen relevan dan dalam SSM pun tertera. Ini adalah bukti anda sudah melakukan saringan dengan sehabis baik. Okey? Anda hanya boleh disabitkan kesalahan apabila bersubahat. Saya harap ini tidak menjadikan anda takut untuk melabur dalam dunia hartanah ya. Okey. Kenny sini dari Hikayat Hartanah, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye bye.